Assalamualaikum. Okay geng, so ni aku nak review dekat hampa kereta tune yang paling baru lah yang aku ada, Toyota Supra 94. Yang ni dia collab dengan Fast and Furious. Tapi sebelum tu, macam biasalah sebelum aku nak review macam ni, apa boleh tekan button subscribe dulu. Lepas tu boleh tekan button loceng untuk support aku kalau aku upload video depan ni. Hampa akan dapat notification, okay? So, tanpa berlengah masa lagi, aku review dekat hampa kereta tune daripada Fast and Furious version lah. Yang ni Toyota Supra. Sebelum tu kita boleh tengok dulu kereta ni punya cadet. Dia punya keluaran tak silap aku tahun 2021. Memang lama dah lah. Harga dia memang agak mahal lah ni. Dulu boleh dapat dah 10-12 ringgit kan. Dan ni memang tak dapat dah lah harga tu. Okay, so jom aku review kereta ni dekat hampa. First kali kita tengok dia punya kotak. Cantik. Ni memang luck lah aku dapat dekat Shopee. Dia punya card memang boleh kata macam min lah, 100% baru. Tengok, tajam lagi, soft corner, cantik. Atas pun lawa, soft corner dia. Dekat sikit. Okay, tak nak lah, J-hook pun cantik. Tak ada urat, tak ada apa. Sebelah sini pun sama. Okay, yang ni Japan card. Aku dapat yang ni RM15, Japan card RM15 dekat Shopee. Okay, so lawa, tak ada J-hook, cantik. So Japan card tahun 2021 batal. Kat Japan ni selalu kalau kereta ni memang mahal tau. Orang jual sampai 20-30 ringgit. Yang ni aku jackpot juga dapat 18 ringgit. So ni detail dia. Lawa. Okay, so antara kita tengok. Dia punya blister pun cantik . Tak ada pecah, tak ada rosak . Oh, ada sikit lah kat sini. Dia macam terpenyek, tapi okey lah, tak ada masalah. Tak nampak sangat, sikit . Mungkin sebab spoiler dia. So dia punya blister pun lawa pun boleh tengok blister dia macam ni. Kereta ni Brian punya warna orange. Ni ada yang Supra betul punya. Yang ni dia buat tune. Okay, so detail dia memang lawa. Boleh tengok detail dia, sport rim dia. Mungkin ada dent sikit lah dekat sini, nampak paint chip dekat dia punya rim. Itu murah kot. Macam aku tak kisah. Janji dapat kereta tu dah okey dah untuk aku. Okay, depan lawa detail, ada intercooler, lampu cantik, bonnet lawa, ada hood, ada S-coupe. Dalam chrome, bawah orange. Ada spoiler lawa, nampak? Spoiler tinggi lah yang ni. Wih, smart lah yang ni. Okay, bawah dia ada tulis Toyota Supra HK-G62 2022 Mattel, made in Malaysia macam ni. Base plastik, ada exhaust dia chrome, bapak smart. Lawa macam ni. Dia punya detail stiker dia pun lawa, nampak? Oh, yang ni macam ni aku boleh bagi rating 9/10 lah. Cuma tak ada seat mirror, tapi memang lawa macam ni. Aku memang minat yang tune. Kalau apa tengok tune daripada Mini GT kan, Mini GT ada juga buat tune, tapi bagi aku yang ni lagi lawa lah. Mini GT harga tune yang sampai RM50. Yang ni murah dan lawa. Okay, so aku rasa video sampai sini saja. Kalau ada benda nak tanya, boleh komen kat bawah. Jumpa lagi dekat next video aku yang akan datang. Jangan lupa subscribe, komen, like dan share. Okay, bye. Assalamualaikum. Mana aja pagi ni.